aku sama. Kau ada rahsia dan misi kau untuk balas dendam, dan aku ada rahsia yang boleh buat masa depan aku lebih gemilang. Okey, untuk pengetahuan kau, apa yang aku buat sekarang ni permulaan je. Baru intro. Soon aku akan jadi lagi agresif. Masa tu dia akan tahu siapa aku yang sebenar. Kau ni kan, muka kau nampak baik tau. Tapi hati kau tu hitam. I nak kunci jam awal pukul 5 pagi. Esok nak bangun awal. Kenapa saya nak bangun pukul 5 pagi? Puasa ke? Puasa sunat ke? Ganti ke? Bukanlah. I nak bangun awal siapkan breakfast untuk Mama. Tapi rumah kita tak banyak barang. Maknanya, you pun kena bangun awal lah pergi pasar. Beli barang apa yang tak ada kat dapur tu. Okay? Biar I settlekan Mama. I nak buat breakfast untuk dia. Mama aja. Untuk you sekali lah. Epilog cinta kita.